Salam sejahtera. Hari ini saya tidak mau bercakap tentang gula. Saya tidak mau bercakap tentang tekanan darah. Saya mau bercakap tentang sesuatu yang lebih berat daripada itu, keluarga. Kita selalu bercakap tentang warisan tanah, warisan harta, warisan perniagaan. Tetapi jarang kita bercakap tentang satu warisan yang lebih mahal, warisan kesihatan. 20 etip 80 extraction, warisan yang sebenar. 80% kestabilan keluarga datang daripada 20% faktor asas. Dan salah satu faktor asas itu adalah kesihatan ibu bapa, bukan pendapatan, bukan saiz rumah, bukan jumlah hektar, tetapi kestabilan fizikal dan mental orang yang memimpin keluarga. Jika pemimpin goyah, struktur keluarga ikut goyah. 5 sebab kenapa kesihatan jarang dilihat sebagai pelaburan keluarga. Yang pertama, kita terlalu fokus pada aset luaran. Kita rasa selamat bila tanah bertambah, akaun bank bertambah, harta berkembang. Tetapi kita lupa suatu perkara. Jika tubuh rosak, keupayaan mengurus semua itu merosot. Aset luaran bergantung kepada aset dalaman. Kedua, kita anggap kesihatan itu peribadi. Ramai lelaki fikir, ini badan saya. Tidak, badan anda adalah pusat kestabilan keluarga. Apabila ayah sakit kronik, anak rasa cemas, isteri tertekan, keputusan jadi tidak stabil. Kesihatan bukan isu peribadi, ia isu kepimpinan keluarga. Ketiga, anak melihat bukan mendengar. Anak tidak belajar daripada nasihat. Anak belajar daripada contoh. Jika anak melihat ayah makan tidak terkawal, ibu tidak tidur cukup, kesihatan diabaikan. Itu menjadi normal. Dan normal hari ini menjadi pola ke generasi seterusnya. Keempat, kita tidak nampak risiko 10 tahun datang yang akan datang. Ramai ibu bapa fikir hari ini, jarang fikir 15 tahun yang akan datang. Bayangkan, ayah kena stroke umur 55, anak masih belajar, isteri belum bersedia. Semua rancangan ekonomi berubah. Kesihatan adalah faktor risiko paling besar dalam kestabilan keluarga. Kelima, kita keliru antara warisan harta dan warisan ketahanan. Tanah boleh diwariskan, tetapi disiplin tidak diwariskan melalui geran. Ia diwariskan melalui rutin harian. Jika keluarga melihat pemeriksaan kesihatan berkala, makan terkawal, tidur teratur, gaya hidup stabil, mereka belajar bahawa kesihatan adalah nilai. Itulah warisan sebenar. Infrastruktur keluarga. Mari kita lihat secara struktur. Sebuah keluarga stabil memerlukan yang pertama, ketua keluarga sihat. Kedua, emosi terkawal. Ketiga, tenaga mencukupi. Keempat, keputusan rasional. Kelima, ritma harian konsisten. Semua ini berpunca daripada kesihatan. Jika kesihatan runtuh, semua layer lain terkesan. Analogi infrastruktur. Bayangkan rumah besar. Jika tiang utama rentak, apa jadi? Rumah masih nampak cantik dari luar,
tetapi dalam senyap, risiko runtuh meningkat. Ketua keluarga adalah tiang utama. Kesihatan adalah kekuatan tiang. Tiang lemah, tergoyang. Warisan yang tidak nampak. Bayangkan dua keluarga. Keluarga A, ayah sakit kronik pada umur 55. Kos rawatan meningkat, tekanan keluarga meningkat. Keluarga B, ayah sihat hingga 70. Masih boleh bekerja ringan, masih boleh memimpin, masih stabil. Bezanya bukan kekayaan, bezanya perhakiman awal. Realiti yang jarang diterima. Ramai ibu bapa sanggup bayar universiti mahal, beli rumah lebih besar, tambah aset setiap tahun. Tetapi tidak sanggup luangkan masa bina sistem kesihatan, kawal gula, perbaiki tidur, pantau tekanan darah. Kita sanggup melabur untuk masa depan anak, tetapi tidak sanggup melabur untuk kekal hadir dalam masa depan mereka. Mesej utama, kesihatan adalah pelaburan keluarga, bukan pelaburan individu, bukan projek kecergasan, bukan cabaran 30 hari. Ya, strategi 20 hingga 30 tahun. Jika anda benar-benar mahu mewariskan kekayaan, pastikan anda jaga mewariskan ketahanan, disiplin, contoh. Tanah boleh diwariskan, kesihatan tidak boleh diwariskan tanpa contoh. Penutup. Saya mahu anda fikir hari ini, jika sesuatu berlaku pada anda 5 tahun lagi, adakah keluarga anda stabil? Atau bergantung sepenuhnya kepada keupayaan fizikal anda hari ini? Jika jawapan itu menakutkan, itulah tanda kita perlu ubah struktur. Jangan hanya tambah aset, tambah hayat. Jangan hanya bina kekayaan, bina ketahanan. Kerana keluarga tidak hanya memerlukan harta, mereka perlukan anda sihat. Jumpa anda dalam episod ke-8. Komuniti yang sihat akan lebih kaya.